Assalamualaikum guys. Cerita saham hari ini. Tengok carta dekat belakang F1 ni. So carta ni adalah carta application saham-saham IPO di MITI kan. Yang dah senarai dan yang belum senarai kan. So kalau anda lihat kat sini kan. Sebelum tu terima kasih kepada Bro Mi, Bro Azmi daripada geng Sakas Malaya yang menerbitkan carta inilah. So F1 kongsikan lah, semoga ia membawa manfaat So kalau anda lihat kat sini ASM dia tak lepas pun average yang 2000 lebih tu kan. Average application sekarang sejak setahun yang lalu adalah lebih kurang 2136. Sekarang ni ASM yang tutup semalam baru 2000. Fabrimat akan tutup malam ni pukul 12 malam ada 1069 je yang warna baju F1 tu, baju warna maroon tu. Kan? Kalau anda lihat kan LSH, Saliran, High Mobility, Oasis, SAG, Tanah Kayangan, Perenam REITs kan, semuanya nampaknya merosot lah kan. Merosot satu sebab kerana mungkin ketidakyakinan pelabur terhadap Bursa Malaysia pada ketika ini, sebab market slow, volume pun tak ada, dengan faktor-faktor luaran yang mengganggu gugat Bursa Malaysia kan. Kemudian faktor kedua ialah macam saya dah pernah terangkan sebelum ini, ramai juga yang dah kena moratorium kan, yang menyebabkan permohonan-permohonan di MITI tu jadi lebih rendah lah kan. FY yakin yang pihak MITI, kalau pihak MITI tengok video F1 ni kan, pihak MITI pun pening kepala lah untuk untuk nak bagi saham-saham ni kepada orang ramai kan, pelabur-pelabur institusi maupun pelabur-pelabur runcit Bumi Putera di luar sana kan. Tapi ialah nak buat macam mana kan, kalau pihak MITI dengar F1 cerita ni, market teruk, memang biasalah, orang tak masuk lah kan, orang tak ada keyakinan nak masuk. Tetapi kalau market dah naik balik, volume semua dah ada kan, insyaAllah dia akan kembali normal lah kan. Itu cerita lah kan. Tapi pada FY mudah cerita macam ni lah kan. Kalau boleh tak payahlah moratorium tu lama-lama kan, sebab kadang-kadang harga saham pun tak tentu lagi. Jadi saham atau syariah atau tak syariah pun tak tentu lagi. Jadi kadang-kadang susah lah untuk pelabur-pelabur untuk buat keputusan kan. Takut saham-saham tu overvalue dan sebagainya kan. So sebab apa, kalau dia overvalue nanti dia buka rendah, dia akan merugikan pelabur-pelabur. Jadi saya rasa mungkin moratorium tu dipendekkan ke 2 bulan ke 3 bulan ke kan. Mungkin itu lebih baik lah. Itu FY punya pandangan lah kan. Tapi siapa lah FY tu tak tahu tuan-tuan. Alright, apapun all the best untuk semua. Semoga IPO yang mendatang ni tak rugilah, insyaAllah. Alright, itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.